Okey, jom kita buat soalan ni. So, first kali cuba labelkan benda yang boleh label kat jadual. So, harga pada tahun 2019, price 19. So, yang ni 22, price 22. Lepas tu 20 indeks harga pada tahun 2022 berasaskan 19 ataupun 22 based on 19. So, kena labelkan ni I 22 based on 19. Okay. So yang belakang sekali ni seperti biasalah, yang ni adalah pemberat ataupun weightage. Okay. Jom, sudah label semua dah, kita cuba cari apa yang dia minta lah. Soalan kata apa? Cari nilai M dan N. Find the value of M and N. Jom. So cuba tengok kedudukan M. So M berada di sini. So yang ni untuk bahan A sahaja. Okay. So disebabkan soalan tu dia ada kena mengena dengan P ataupun price. So awak kena guna formula yang pertama lah. Jom. So formula pertama which is formula index lah. I2219. So cuba keluarkan I2219. Okay, jom. So buatkan dia punya buatkan dia punya formula P22 bahagikan dengan P19 darabkan dengan 100. Okay, jom. So pertama sekali I masukkan dengan 160. Lepas tu tahun 2022 ialah 40, 19 M. So 40 per M darabkan dengan 100. Jom, sebelum nak tekan kalkulator, M ini kan huruf. So huruf saya tak nak letak dia kat bawah. So kena pindahkan ke atas dahulu lah. Okay, jom. 160 darabkan dengan M jadi 160 M. 40 darabkan dengan 100. Sekarang ni dah boleh tekan kalkulator untuk cari value of M. Okay, jom. So ambil jap, 160 M sama dengan 40 darab 100. So tekan macam ini, awak akan dapat jawapan awak ialah 25. Okay, jom. So settle untuk M. So kita ada lagi satu huruf untuk yang dicari. Gunakan formula yang pertama, yang sama, cumanya kita nak cari N pula. So N berada di row yang ketiga. Yang ni lah. Jom. So pertama sekali masukkan dia punya I 107.5. Ya. 107.5. Dia punya P22 ialah N, P19 160. So N per 160. Jom, sampai sini N dah duduk di atas. So dah boleh tekan kalkulator terus lah untuk cari value lah. So 107.5 sama dengan X per 160 darabkan dengan 100. So tekanlah shift soft equal. So jawapan awak adalah 172. Jom. So N dapat 172, M ialah 25. Settle untuk soalan A. Jom. Soalan B pula. Dia kata apa? Hitung indeks gubahan. Find the composite index lah. So 22 berasaskan 19. So seperti biasa, untuk composite index awak kena ambil setiap daripada indeks ini. Awak kena darab and bahagi semua dengan weightage lah. Bahagi semua dengan pemberat. Okay. So nak cari I2219. Betul ke? Betul. I2219. So macam mana awak? Indeks gubahan, composite index 2219. So nak cari dia awak kena darab lah. So 160 didarabkan dengan 40 tambah 108.57 didarabkan dengan 30 tambah 107.5 didarabkan dengan 10. Okey, tak muat. Sekejap, tambah sikit lagi beruang. Sikit. Okay, jom. Tambah 100 darabkan dengan 20. Jom. Lepas tu kena perkan dengan total percentage. Awak tahu percentage total dia per 100. Tapi saya tak galakkan awak letak 100. Awak kena letakkan satu per satu lah. So letakkan 40 tambah 30 tambah 10 tambahkan dengan 20. Satu per satu letakkan. Okay. And lepas tu baru tekan calculator and ambil 2 titik perpuluhan lah. So ambilkan awak punya calculator. Dan tekanlah satu per satu. So saya cuba untuk tekan sekejap semua sekali. So yang ni 40 tambah 30 tambah 10 tambah 20. Okay, jom. So awak dapat 2 titik perpuluhan ni adalah 127.32. Boleh? Okay. So settle untuk soalan B. Soalan C pula dia kata apa? Diberi bahawa harga kos. Okay, dia bagi harga kos ialah RM100.
Okay, dan dijual dengan keuntungan RM50 pada tahun 2019. Okay, jom. So, kata cost price ialah RM100 and dia punya profit pada tahun sedemikian ialah RM50. Okay, jom. Cari harga yang sepadan harga jual. Okay, harga jual pada tahun 2022. Okay, jom. So, pertama sekali awak, soalan tu nak minta awak cari selling price untuk tahun 2022. Selling price untuk 2022. So, macam mana pun untuk cari selling price 2022, awak kena cari selling price untuk 2019. Boleh? Awak kena cari harga jual untuk 2019. Soalan tu dia ada konsep untung tau. So, awak kena tahu sedikit untuk formula untung. So, formula untung ataupun formula untuk profit. Okay? So, formula untuk profit apa? Harga jual ataupun selling price kena tolakkan dengan cost price. Tolakkan dengan harga cost ataupun cost price. Okay, jom. So, sebelum tu masukkan sekejap untuk tahun 2019, untung dia adalah RM50. Untung RM50. Harga jual dia yang kita nak cari, so awak cuba labelkan sebagai S ke apa-apa ke. S lah. Okay, jom. Lepas tu, harga cost dia pada tahun 2019 ialah RM100. Ya. Jom. Kalau nak cari selling price untuk tahun 2019, yang ni pindah jadi tambahlah 50 tambah 100 jadi 150. So, maksudnya apa, Wak? Pada tahun 19, dia punya harga jual ialah 150. Ya, begitulah. Okay. So, sekarang ni kan disebabkan soalan tu nak minta awak cari harga ataupun price ataupun selling price. So, awak kena guna formula yang pertama balik. Dia ada mention 2 tahun sahaja. 19 dengan 22. So, awak kena guna formula yang pertama balik melibatkan 22 dengan 19. Ada ke tadi? Okey, ada ni. Ni adalah formula pertama melibatkan 22 and 19. So, kita letakkan di bawah sekejap bagi senang nampak sikit. Jom. So, kita masuk sekejap. Pada tahun 2019, harga dia ialah 150. Pada tahun 2022 yang kita nak cari, so biarkan macam ini. And I 2219 masukkan dengan jawapan tadi. So, I dia 127.32. So, mesti ada orang tanyakan, kenapa kita kena ambil yang gubahan ni? Okay, awak cuba check balik untuk soalan ni. Soalan ni dia kata untuk sepasang kasut. Betul? Ataupun a pair of shoes. Okay, jom. Kalau sepasang kasut, adakah dia mention bahan A, bahan B, bahan C, bahan D? Tidak. Dia mention sepasang kasut je. So, bila dia mention sepasang kasut, yang itu melibatkan semualah. Kalau melibatkan semua, awak kena guna nilai untuk gubahan. Boleh ya? Gubahan tu maksudnya semualah. Komposit tu maksudnya semualah. Okay, jom. So, awak guna balik yang benda ni, awak cari P22. Jom, cuba cari jap. So, gunakan kalkulator sekali lagi. And cuba kira jap. X per 150 darabkan dengan 100. Tekanlah kalkulator. Awak akan dapat jawapan ialah 190.98. Kejap. So, settle untuk soalan C. And soalan last sekali, soalan D. Soalan kata apa? Diberi kos. Okay, kos lagi. Kos lagi. Diberi kos pengeluaran kasut pada tahun 2022 adalah RM35,000. Okay. Okay. So, kita cuba label jap. Ni dia punya price cost untuk cost price untuk tahun 2022 RM35,000. Jom, lepas tu apa lagi? Lepas tu dia kata dijangka meningkat 55% daripada 2022 ke tahun 2025. So, maksudnya apa? Kalau dibagi dalam bentuk persen ni, yang ni adalah indeks harga lah. Okay. So, awak cuba letakkan ataupun awak cuba untuk labelkan indeks harga dia, I dia daripada tahun 2022 ke tahun 2025 meningkat sebanyak 55. So, 100 tambah 55, awak dapat 155 lah sini. Ya, so itu I dia. Okay. So, settle. Soalan kata apa? Soalan kata hitung peratus perubahan 19 ke 25. Okay, so maksudnya dia nak kita cari I 25, 19 lah. I 25, 19. So, kita cuba cari jap. I 25, 19. Ya, jom. Kalau perasan untuk yang soalan ini, dia ada mention 3 tahun tau. Ya ke? Ya, sini. 19, lagi apa? 22 dengan 25. Yes. So, disebabkan ada 3 tahun, awak cuba labelkan kita ada 2019 and kita ada 2022 and kita ada 2025. Ya, 2025. Okay, jom.
And lepas itu kita akan cuba untuk masukkan dia punya nilai lah. 25, 22 dia bagi kat awak ni 155. Jom. And dia nak cari 25, 19. So 25, 19 kita nak cari yang inilah. I 25, 19 yang kita nak cari. Sekejap. And kalau dia nak yang bawah ni, mesti dia akan bagi ini and ini. Cuba cari sekejap. Ada tak yang dia bagi 22, 19 dekat atas? 22, 19. 22, 19. Ada awak ni. 22, 19. Yang tadi ke? Betul yang tadi. 22, 19. 127.32 boleh cuba labelkan dekat sini terus. Ya. Sekejap. And sekarang ni barulah awak cuba cari gunakan formula bibir ni, formula love ni. C sama dengan A darab B per 100. Saya letakkan formula sini dulu C sama dengan A darab B perkan dengan 100. Jom. So C dia adalah I 25, 19 lah. So I 25, 19. A dia adalah 127.32. And B dia dalam kes ni ialah 155. Okay. So kita cuba untuk kira sekejap. 127.32 darabkan dengan 155 perkan dengan 100. So awak akan letak jawapan dia berapa ni? 197.35. Sekejap. Tapi awak soalan tu bukan dia nak indeks. Dia nak apa tu? Dia nak peratus perubahan ataupun percentage changes. So awak nampak sekarang ni dia punya peratus dia bertambah sebanyak 97.35%. So awak letaklah dia punya ni, awak letaklah percentage meningkat sebanyak 97.35%. Ya, awak tulislah increase 97.35%. So macam gitu je lah. Okay, alright.